Maka zalim ini disebut dalam hadis Rasulullah SAW, an-nas fi naba'in azim. Manusia ni dalam jenayah paling besar. Ya, lebih besar daripada jenayah lain. Apa dia? Allah Ta'ala kata akhluqu wa arzuku wa yu'badu ghairi. Aku jadikan dia, aku jadikan insan ni menumpang sementara dengan sifatnya fakir, dhaif, lemah, hina. Ya, wa arzuku, aku beri rezeki dia. Mana ada yang kita makan atau makhluk lain ambil guna, pakai, minum, pakai, lain daripada Ar-Razzaq, pemberi dia ialah Allah Ta'ala. Mana ada? Tak ada. Melainkan semua itu minallah. Tiba-tiba ya, akhluqu wa arzuku wa yu'badu ghairi, dia sembah yang lain dari aku. Ini jenayah paling besar. Ya, kalau kita dengan ibu bapa sendiri, ya, ada satu cerita yang masyhur, walaupun cerita sekadar cerita rekaan, tapi memberi satu suntikan kepada hati kita. Kita rasa marah kan, cerita apa? Si Tenggang kan. Ibu yang memelihara dia susah payah, bila dia dah senang, ibu dia dalam keadaan susah datang berjumpa dia, dia halau ibu dia. Kau siapa dia? Ibu dia kata, akulah ibumu. Bukan, dia hambat ibu dia. Macam mana kita rasa? Kau tengok TV, usah tendang TV. Punya marah ni, syaitan anak ni. Ya, anak puaka kita marah betul. Itu kontak antara anak dengan ayah. Ini bukan kontak anak ayah, kontak antara Khalik dengan makhluk lebih besar.